Nombor 7. Oh, 7 ada AB. Ada AB. So, makanya dah satu-satu je. Okey, so tukar nyatakan jam 16.35 dan sistem 12 jam. Okey. So 12 jam ada titik. Okey. Dan awak tahu ini adalah belakang ni adalah 35. So letak saja 35. Yang perlu dihantui, yang perlu kita beri fokus adalah si 16 ni. So 16 ni lebih daripada 12. Maksudnya dia sudah melebihi pagi. Atau ketika lain maknanya dia petang ataupun malam. Jadi macam mana nak tahu? So kita tolakkan je lah. 16 sudah melalui 12. So nombor apa lebihnya? 4. So jawapannya 4. Okay. So bila 16, so kita tahu nilainya dah bukan, unitnya dah bukan AM tapi PM. So PM. Dah. Itu saja. Okay, yang B. Tukarkan 14 hari kepada minggu. Baik, ini pun soalan tricky juga yang awak kena faham. Berapa hari untuk layakkan dia tukar nama jadi satu minggu, untuk jadikan dia minggu? So jawapannya ialah 7 hari. So bila 7 hari, maka dia layak panggil seminggu. Okay. Tapi ini dia kata 14 hari. So maksudnya 7 dalam 14 ni ada berapa? Ataupun 14 bahagi 7 pun boleh. So kita tahu 7 tambah 7 dah 14. Oh sama. Maknanya jawapannya ialah dah 2 minggu. Itulah jawapannya. Okay. Itu saja.